Ting. Hai korang, selamat petang. Okey, sebenarnya sekarang sis dekat sis punya learning center. Okey, dekat Citra Kedah. Tapi sebenarnya tak mula lagi, tak ada student lagi. So plan asalnya untuk buat satu tempat mengajar bahasa Inggeris, apa-apa tutoring dalam yang melibatkan subjek bahasa Inggeris ataupun subjek yang menggunakan bahasa Inggeris seperti IGCSE. Okey. Kemudian lebih kepada nak membantulah kalau ada macam parents yang nak buat homeschooling untuk anak. Okey, boleh hantar sini. Okey, itu ideanya, that's idea. Tapi masih belum jalan. So kalau ada sesiapa yang nak jadi first student, bolehlah datang. Okay, kita saya masih bang macam mana. Sebab saya ada jadual tu ada, tapi mentally not ready untuk terima pelajar. Mungkin dengan adanya pelajar yang pertama tu, saya akan mula bergerak. Okay, sebenarnya hari ni saya nak share. Okay. Saya pergi UUM tadi. Okay, ni baru balik. Okay, baru balik daripada UUM. Sekarang pukul 5 petang, 17.08. Okay, so saya balik daripada UUM. Saya singgah sinilah, dekat saya punya learning center dekat Citra. Tadi saya singgah Varsity Mall sekejap. Ada satu mall dalam UUM. So ada satu branch baru buka, tempat baru buka lah. Kemudian saya pergi masuk. Actually mula saya tak nak masuk. Kemudian owner, tuan punya syarikat tu, which is agensi sambung belajar ke luar negara. Which is Dr. Associate Professor Dr. Abdul Rahman. Yes, correct. Associate Professor Dr. Abdul Rahman. Okay. Dia bawa 2 pelajar dia sekali datang. Kemudian bila student dia explain kat saya tu kan, dia datanglah sembang dengan saya. Dia bagilah risalah ni. Okay. Jadi kalau dia dah sembang dengan saya bolehlah sembang dengan hampa kan, kalau hampa nak tanya. So ini adalah opportunities for study and career advancement in Ireland, United Kingdom and Malaysia. Okay, ini satu lagi Lias, which is study at Technological University of the Channel. Okay, ada beberapa negara lain lah. Okay, jadi syarikat ni namanya Edumi, UUM spin-off company. Maksudnya anak syarikat UUM lah, di bawah UUM ICC, bawah UUM. Okay, jadi kalau nak nombor kontak Dr. Abdul Rahman ni, bolehlah kontak saya, nanti saya share. Dia Dr. Abdul Rahman ni, dia share anak dia 5 orang, 4 pergi ke Ireland. Okay, yang ke-5 masih di sekolah. So banyak pengalaman lah. Nak tunggu saya jadi ejen, kena anak saya pergi dulu. Nak saya pergi balik baru saya boleh buat macam ni. Tak berani nak bawa anak orang kan, pergilah. Okay, that's all. Itu saja. Bye.